Ramai lagi yang tak tahu ataupun masih confused apa beza Nutri High B dengan Flexi Drink. Jom saya explain kepada korang. Untuk Nutri High B ni adalah superfood untuk darah dan juga immune system kita. Kalau korang ada masalah HB low, ada masalah hati seperti hati bengkak ataupun radang hati, dan juga dia membantu dalam masalah buah pinggang juga. Bahan-bahan utama yang ada dalam Nutri High B ni adalah gabungan daripada buah delima, buah tin, kurma merah, ekstrak bunga raya, bunga ros dan juga roselle. Manakala untuk Flexi Drink ni, dia fokus untuk masalah sendi dan juga kecantikan dalaman. Fungsi Flexi Drink ni, dia membantu untuk mengurangkan sakit lutut, sakit sendi, membantu untuk mengurangkan masalah keguguran rambut. Kalau ada masalah kuku, mata, Flexi Drink ini sangat membantu. Bahan-bahan utama yang ada kat dalam Flexi Drink ni, kita ada collagen sisik ikan merah type 2 dan dia juga tinggi dengan vitamin C, ada ekstrak pine bark, ada tomato putih, ada buah markisa dan juga buah peach. Okey, nak senang ingat, Nutri High B ni untuk immune system dan juga darah, Flexi ni untuk sendi dan juga kecantikan dalaman. So, korang nak tahu mana satu yang sesuai untuk korang boleh komen dekat ruangan komen, nanti admin akan tolong korang, okey?